memperbanyakkan program-program yang bersifat serbuan ke sama ada kepada kilang pengeluar ataupun kepada pemborong-pemborong ini. Bukan sahaja mereka ini menyorok, tetapi saya dapat melihat bahawa antaranya ada beberapa punca. Pertama, yang kerajaan sendiri sudah kenal pasti, saya percaya, iaitu gula yang dihantar keluar daripada negara kita, iaitu gula yang telah pun disubsidi oleh pihak kerajaan. Jadi untuk membolehkan keuntungan yang lebih besar, maka pengilang dan juga pemborong ini juga melalui marketing daripada pihak pemborong ini, daripada pihak pengeluar ini, membawa gula itu ke negara-negara luar seperti negara jiran, khususnya di Thailand yang harganya lebih mahal gula di sana. Jadi pihak pemborong akan dapat keuntungan yang lebih. Yang keduanya, kerajaan juga harus cek bahawa, saya telah dimaklumkan juga bahawa ada gula-gula yang disubsidi oleh kerajaan ini diperolehi ataupun dijual ke peringkat industri permakanan dalam negara kita yang tidak layak untuk mendapat gula yang telah pun disubsidi oleh pihak kerajaan. Kerana mereka harus beli dengan harga yang biasa, bukannya harga yang telah disubsidi. Jadi ini menyebabkan masalah yang dihadapi, iaitu kekurangan gula. Saya tidak nampak soal pembelian panik ini. Pembelian panik ini mungkin berlaku kerana saya telah dipahamkan bahawa kilang-kilang gula ini sendiri telah mengurangkan pengeluaran mereka. Jadi bila mengurangkan pengeluaran, dalam keadaan gula dibawa ke negara jiran, gula subsidi diberikan kepada kilang industri, maka menyebabkan gula telah berkurangan dalam pasaran. Jadi sebab itu bagi saya bahawa kerajaan harus melihat perkara ini. Dan yang ketiganya ialah sudah sampai masanya untuk pihak kerajaan menghapuskan sistem monopoli pengeluaran gula dan juga pengimportan gula dalam negara kita yang dimonopoli oleh dua syarikat besar, iaitu kumpulan Koch Brother dan juga Syed Mokhtar. Ini dua kumpulan yang terbesar dalam negara kita yang monopoli. Jadi nampak kerajaan lebih pro kepada kapitalis daripada melihat pro kepada konsumer, iaitu kepada pengguna dalam negara kita. Jadi sepatutnya kerajaan harus bertanggungjawab untuk pro kepada konsumer, iaitu dalam konteks gula ini saya masih boleh menerima supaya diperbanyakkan, kita katakan bahawa syarikat-syarikat yang diberi kelayakan untuk mengimport gula, supaya berlaku persaingan di kalangan mereka ini, dan akhirnya yang akan mendapat keuntungannya ialah rakyat. Ataupun kerajaan sendiri yang mengimport gula, iaitu syarikat daripada kerajaan, GLC sendiri yang mengimport gula. Jadi ini ada dua pilihan, sama ada kerajaan melalui syarikat kerajaan ataupun melalui satu lembaga yang yang sedia ada, ataupun apa-apa lembaga yang boleh diwujudkan untuk bertanggungjawab mengimport gula, dan kilang-kilang gula ini boleh mendapat bekalan gula daripada pihak kerajaan. Jadi kerajaan boleh mengawal dan kerajaan boleh memperbanyakkan pemborong-pemborong dalam negara kita ini. Jadi sekarang ini bila dua syarikat besar ini yang menjadi raja gula dalam negara kita, jadi mereka akan monopoli dan mereka boleh berunding antara satu sama lain untuk memastikan bahawa gula itu mana mereka boleh mendapat keuntungan, dan sekaligus untuk mereka demand untuk menaikkan harga gula. Jadi walaupun saya tidak nampak bahawa soal harga gula akan dinaikkan dengan komitmen yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, tetapi apa yang dilakukan oleh dua pengimport ini telah memberikan keuntungan yang besar. Subsidi yang diberikan oleh kerajaan tak dapat kepada pengguna. Harus kita faham bahawa subsidi itu bukan kepada pengguna. Subsidi itu telah diperolehi kepada pengeluar gula. Subsidi yang saya ingat kerajaan telah lulus pada awal tahun dahulu, saya tak ingat berapa jumlah, tapi satu jumlah yang agak besar. Subsidi itu sebenarnya pergi kepada pengeluar ataupun pengimport gula, bukan kepada pengguna. Akhirnya mereka mengambil keuntungan untuk jual gula yang disubsidi ini, yang sepatutnya sampai kepada pengguna, jual kepada industri dan juga kepada
negara-negara jiran. Jadi kerajaan saya minta menghapuskan sistem monopoli yang dikuasai oleh kapitalis dengan kerajaan lebih pro kepada konsumer daripada pro kepada toke-toke. Jadi saya kira bahawa ini dah lama lah kumpulan kok ini menguasai industri gula dalam negara kita. Begitu juga dengan Syed Mokhtar. Syed Mokhtar bukan gula tapi termasuk dengan beras dan sebagainya. Jadi bagi saya bahawa ini sesuatu yang tidak wajar dan sudah sampai masa dia untuk kerajaan menghapuskan dasar monopoli dan wujudkan persaingan yang adil, dan kerajaan harus mengelak daripada berdagang dengan rakyat. Nampaknya kerajaan ini lebih berdagang dengan rakyat. Sepatutnya kerajaan harus berfikir bagaimana kebajikan yang perlu diberikan kepada rakyat dalam negara kita ini. Dan yang ketiganya ialah kaitan dengan soal